Siapa sini yang selalu gantung kunci dekat seluar? Bila nak buka apa-apa, kadang-kadang mesti rasa leceh sikit kan? Sebab nak kena buka klip tu daripada seluar, lepas tu baru ambil kunci. Kemudian lepas guna nak simpan balik, leceh kan? Untuk nak mudahkan kerja hampa beli je klip macam aku guna ni. Tengok dekat sikit, dekat atas ni dia ada satu cangkok. Kemudian dekat bawah ni dia ada satu ring untuk kita masukkan kunci. Mengikut kedai yang aku beli dia ada 3 warna lah. Hijau, putih dengan hitam. Kalau hampa beli dapat dia punya pelekat ni. Bagi aku pasang zat, baru nampak cantik sikit kan? Tak ada lah nampak kosong. Kemudian aku letak kunci siap-siap sebab aku nak pakai terus benda ni. Kalau hampa ada benda ni, aku nasihatkan hampa letak kunci rumah, kunci motor dengan kunci kereta sekali. Senang. Jadi tak adalah serabut sangat kunci motor tang lain, kunci kereta tang lain. Okey, dah dekat siap dah. Hampa tengok ni. Yang sempoinya dekat sini, dekat bahagian ring ni kita boleh main tarik-tarik. Bila dah tarik, hampa akan nampak dawai ni walaupun kecil tapi kuat juga sebenarnya. Next time, bila nak pakai kunci, hang cuma tarik je kunci ni daripada seluar hang tu. Nampak ni? Senang je kan? Kalau nak dibandingkan dengan guna klip, leceh sikit lah. Yang ni memudahkan kerja kita. Dan juga boleh mengelakkan kita tertinggal kunci. Sebab kunci sentiasa ada di samping kita. Sebagai contoh, bila hang nak keluar rumah je, hang gantung je lah benda ni kat mana-mana badan hang. Asalkan benda ni dia bersama dengan hang. Jadi, kuranglah risiko kunci tertinggal. Nampak ni? Aku tarik je daripada pinggang aku. Lepas tu aku buka pintu bilik. Okey, kemudian kunci ni aku lepaskan je lah. Dah, simple. Nampak kan? Okey. Tu saja untuk video kali ni. Nak beli macam biasa, tengok dekat bahagian description YouTube. Menarik benda ni. Wajib ada.